Pembinaan Malaysia Wilayah Tengah telah melahirkan graduan yang layak diangkat sebagai akaun TVET yang berkemahiran dalam pelbagai bidang pembinaan. Salah satunya Encik Abu Bakar bin Sanudin yang diberi anugerah ikon TVET pembinaan pada Majlis Graduasi 2024. Jom kita saksikan kisah kejayaan Encik Abu Bakar bin Sanudin, pelajar TVET ABM Wilayah Tengah. Saya berasal daripada Tawau, Sabah dan sekarang menetap di Kelang, Selangor lah. Saya dah lama dekat 1996 saya dah ada dekat sini. Pengarah syarikat IQ Fund Resources, kontraktor kelas C dan CIDB G2. Program belia dan personal dekat ABM ni saya dapat tahu daripada kawan-kawan dan juga cikgu masa saya ambil kursus PW2. Selepas saya tamatkan kursus BOM, saya dapat tahu yang ABM Wilayah Tengah ini ada membuat kursus personal binaan dalam program Wayaman PW4 secara kelas malam dalam masa 6 bulan. Dalam masa tu siang saya bekerja, dalam masa yang sama malam tu saya mengikuti kursus. Alhamdulillah selepas 6 bulan tu saya dah lulus, saya mendapat sijil. Dekat situ bermula saya punya syarikat saya mengurat langkah. Saya dapat kawan-kawan yang baru, kawan-kawan pelbagai bidang dan juga cikgu-cikgu lah yang banyak membantu daripada segi pembelajaran, kerja di luar. Jadi kita dapat serapkan dengan bidang saya sendiri lah. Network, salah satu rangkaian network kita akan berkembang lagi. Selepas saya tamat kursus Chasmin BO11, kita ditawarkan untuk membuat kerja senggaraan. Kontrak tu bernilai dekat 60k lah. Besar tak besar lah, cuma dalam 60k. Kerja tu dalam masa seminggu, cuma kita boleh dapat siapkan dalam masa 3 hari. Selepas tu kita ada satu lagi dapat job daripada JKR untuk kerja lampu jalan. Nilai projek 200k lah. Dalam masa tu kita diberi tempoh dalam masa sebulan untuk siapkan kerja tu. Kita dalam 20 hari kita dah siapkan semua kerja-kerja untuk lampu jalan tu lah. Dapat job-job yang besar-besar ni, kita kena mengikuti kursus ni. Itu yang saya cakap kepada belia-belia yang di luar sana, kena menghadiri kursus yang ditawarkan sambil ambil peluang untuk syarikat kita. Sebab bila kita tak ada komputer, kita tak boleh dapat job-job yang besar seperti ini lah. Untuk tahun ni saja, saya memang betul-betul sibuk lah. Saya amat-amat berterima kasihlah kepada ABM Wilayah Tengah ni mencalonkan saya sebagai ikon TVET untuk ABM Wilayah Tengah. Dapat anugerah disampaikan oleh Amat Berhormat TPM kita, sangat-sangat berbanggalah. Saya dekat situ, antara anugerah yang amat besar bagi saya lah dengan syarikat saya. Okey, kepada belia-belia di luar sana dan juga kontraktor seperti saya, ramai-ramai boleh datang ke ABM Wilayah Tengah ini. Dekat sini berbagai kursus yang ditawarkan yang boleh kita meningkatkan kita punya skill dan juga syarikat-syarikat kita untuk maju ke hadapan lagi.